Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya diberi peluang pada petang ini untuk berkongsi tentang pengalaman saya ber-TikTok. Ya. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Zahid pilih topik yang semua orang tunggu-tunggu barangkali. Ya. Kenapa Prof ni ber-TikTok? Saya sebenarnya ya, bagi saya kenalkan diri saya dulu. Saya Dr. Fuziah sebenarnya, ya, Profesor Bersara. Bukan lagi profesor, tapi dia orang suka panggil profesor, tak kisahlah. Okey, Dr. Fuziah. TikTok saya pun ada dua, Dr. Fuziah dan juga Fuzi Sihat. Akaun saya dua. Okey dah. Saya bermula kangen pada tahun 2015 Disember. 4 tahun saya jual air sahaja. Saya tak ada ilmu, dia orang ajak datang ke seminar KBS masa tu pun saya tak ada hati. Saya bagi alasan saya sibuk. Memang saya sibuk lah. Dan akhirnya pendekkan cerita, saya dipertemukan dengan kumpulan Top Gun. Jadi berjumpa dengan MSN. Saya duduk dalam grup sekarang ni sampailah 2015, maknanya dah hampir berapa tahun? 10 tahun, 11 tahun kan. Jadi alhamdulillah saya dah nampak dan saya tak pernah menyesal dan saya tak pernah tergugat dengan apa juga peluang-peluang produk yang ditawarkan oleh sahabat-sahabat yang daripada company-company lain lah. Saya tetap utuh dengan kangen. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Jadi saya sebenarnya kalau nak kenal saya ni, saya sebenarnya bukan saya ada sifat yang sentiasa ingin mengetahui, suka mencari ilmu, suka mendengar, terutama saya suka mendengar orang bercakap. Saya sebenarnya tak suka bercakap. Saya hanya bercakap dengan student saya sahaja. Saya selesa. Kalau ada conference international itu sebab KPI. Saya akan cuba buat secepat mungkin dan saya juga habiskan kerja saya untuk itu sahaja. Bila nak suruh datang ke depan, saya akan cuba mengelak lah. Tapi kali ini saya cuba juga sebab saya nampak daripada soal sidik yang saya berikan tadi, walaupun ramai yang tak bagi lagi, tapi saya nampak memang saya boleh bagi rumusan banyak. Tapi saya cuba nak fokuskan kepada macam mana selepas ini, petang ni nanti, kalau boleh, habis sesi ini semua orang dah boleh guna TikTok. Okey. Okay, sebelum tu saya nak nyatakan juga, saya selain daripada saya tak suka bercakap sangat, saya suka mendengar dan saya seorang anak murid yang sangat bagus dari segi mengikut cakap, mendengar cakap. Kalau kata cikgu kata A, saya akan ikut A. Dan saya memang seorang yang sangat tidak gemar orang yang lewat, membuang masa, ya. Dan maknanya mindset saya ni, saya dah setkan kata memang saya kena buat dan saya akan buat betul-betul. Jadi sebab itulah saya berada di mana saya berada sekarang. Daripada sekolah dulu pun saya, maknanya orang masuk universiti, saya pun masuk universiti. Nak kata cemerlang sangat tak, tapi saya melalui semua proses kehidupan saya dengan berada seperti mana saya berada sekarang lah. Maknanya orang dapat 6A, saya pun dapat 6A. Orang dapat doktor, saya pun dapat doktor. Orang dapat apply profesor sebelum bersara, alhamdulillah saya bergelar profesor. Saya rasa semua. Cuma saya tak ada kepuasan dalam setiap kehidupan saya tu. Yang sekarang ni memang saya puas hati dan macam mana Allahu Akbar, suami saya pun dah sampai. Saya ajar dia buat TikTok, ya. Okey, Dr. Ruzlan. Dah lupa nak cakap apa dah. Baik, saya ber-TikTok macam ni ya. Dia mulanya kita tak ada Sifu di sini ya. Satu kumpulan ni yang dia mencabar. Kita buat satu pilot project. Dia kata kita tengok kangen ni ketinggalan, dia kata. Orang lain semua dah ke depan, dia kata. Orang dah mula ber-TikTok. Orang dah share macam-macam di TikTok dan orang berjaya. Kenapa kangen lambat sangat? Dia kata jom kita buat. 10 orang kami tu, pendek cerita, dalam 10 orang tu yang bermulanya pada 10 Julai baru ni, bermulanya TikTok saya tu dengan live. Jadi dalam 10 orang tu, saya seorang saja bertahan sampai sekarang. Nampak tak? Diorang semua tak sanggup buat live, tak sanggup buat video. Saya ni seorang yang bila suka ilmu ni, apa saja video yang lalu daripada live room master mentor ni kan beramai yang bagi sharing. Jadi saya memang masuk. Saya memang ikut apa dia kata. Dia kata A, saya buat A. Dia kata B, saya buat B. Dan inilah hasil yang saya dapat. Saya akan tunjuk sekejap lagi. Ya. Bear with me masa Allah cepatnya. Okey. Lepas tu saya bila saya dah mula buat live, saya nak nyatakan di sini. Bayangkan saya tak tahu pun saya ada 2 akaun. Saya daftar masa tu Arwah Faiz, ada lagi dia yang buat saya dan saya tengok je Sifu Izhar.
Sipu Izhar buat live, saya tengok Hafiz, saya tengok orang lain buat TikTok. Saya tak tahu apa-apa. Saya nak berterima kasih kepada kumpulan kagen kami yang 10 orang tadi tu, walaupun saya seorang saja yang baki yang ada yang terus sampai sekarang. Saya rasa bersyukur sebab walaupun saya tak ada akaun, saya tak aktif dalam akaun saya hanya ada satu akaun tu, saya ada 16 orang. Itu akaun Fuzi Sihat. Akaun kedua lah, akaun pertama saya adalah Dr. Fuziah. Dr. Fuziah inilah yang bermulanya 200 saja follower saya. Dan saya ada hanya 3 video. Bayangkan, 3 video. Dan memang saya rasa macam pelik. Selalunya orang bermula TikTok dengan video. Kena buat video, banyakkan video. Jadi tak apa, saya dah memula 10 Julai tu buat live. Saya buat live, bila saya dengar cikgu kata, kena buat live hari-hari. Saya pun memang buat live hari-hari walaupun saya kena CG. Saya kena amaran. Sebab saya ambil buku Killing Cancer Not People. Saya excited ni nak cakap ni dengan student kan. Konon-kononnya lah. Saya buka buku Killing Cancer Not People, tiba-tiba dia keluar CG. Dia tahu warning. Allah, apa benda ni? Rupanya tak boleh bercakap tentang kanser. Istilah perubatan tu memang dilarang sama sekali. Ada banyak istilah-istilah perubatan yang dilarang untuk disebut semasa live. Jadi tak apa. Kemudian buat video pun sampai sekarang masih ada. Video saya dalam Fuzi Sihat tu, dia akaun kangen tu kan. Saya ada buat perkongsian tentang saya tulis penyakit-penyakit tu, saya dapat 8 restriction. Maknanya saya memang patutnya saya kena buang ataupun saya delete lah video tu. Tapi saya tanya master mentor TikTok yang Malaysia ni, saya tanya dia macam mana saya nak buat dengan video saya yang kena restriction. Tak apa, dia kata, biarkan aja, tak apa. Jangan susah hati, you teruskan je. So saya buat. Dan hasilnya saya akan tunjuk sekejap lagi lah. Itu dah boleh dapat gambaran saya. Macam mana sebenarnya saya, walaupun saya berusia lah, dah bersara kan. Tapi bila saya tengok apa feedback yang daripada soalan-soalan tadi, saya tengok macam saya nampak yang diberikan di sini, diberi apa? Annoying, ya. Saya tanya pandangan tentang TikTok. Ini orang yang dah berusia 60 tahun yang sama dengan saya lah ni. Annoying, irritating, too many stupid content. Okay, ini yang negatif, yang positifnya banyak lah, ya. Jadi yang baik memang bagus sebab medium perniagaan, promotion, cari produk, beli barang keperluan dan menjana income pendapatan. Bila sebut macam ni saya teringat anak saya apa-apa sikit semua sejak Umi tak apa kita cari TikTok ada. Produk apa semua ada di TikTok. Ini contohlah kan. Kemudian membantu saya untuk mendapat maklumat berkaitan medium, platform, mendapat kenalan baru. Ya, okey. Baca sikit je lah. Seorang senang guna media sosial yang terkini digunakan untuk shopping, info dan semua peringkat umur boleh guna. Okey, untuk cerita tentang peringkat umur ni, untuk tak baca dah cukup dah banyak. Nak cerita tentang umur ni, yang siapa yang negatif tentang TikTok ni, pengguna yang aktif di TikTok ialah yang berusia 50-an, 60-an. Betul. Dan kalau kita tengok jumlah penduduk Malaysia berapa? 34 juta. Berapa pengguna akaun TikTok? Siapa tahu? 20 juta. Master mentor rasmi TikTok Malaysia bagi tahu saya 28 juta. So bayangkan, kalau kita tak buat, kita memang tertinggal. Kita memang akan tertinggal. Biar lambat, asalkan jangan tertinggal. Itu saya punya falsafah. Kita masuk je. Tak faham, tak apa. Kita buat. Tak faham, tanya. Okey, dengan harapan saya selepas ini, kita habis sesi ni, semua dah boleh buat TikTok. Okey, macam mana tak? Influencer terkenal. Nyampah aku, lalu lalang. Lagi-lagi lalu lalang. Pagi tadi 28.6. Lepas saya buat 3 video semasa saya datang ke sini. Tengok.
Tengok nah. Tadi saya buat ni SACC hujung minggu. Ni saya buat kat toilet tadi ni. Tepi toilet. Okey, ini juga satu. Saya berada di Shah Alam Convention Center pada mengikuti seminar sehari. Okey. Ini. Hai, hujung minggu datang lagi. Okey, nampak tak? Dan ini yang saya teruja mula-mula saya join TikTok menggunakan akaun pertama saya menggunakan nama Dr. Fuziah ni. Sementara dah tengok ni saya kena bagi tahulah kalau boleh selepas ini habis sesi ni semua orang tolong baiki nama tulis huruf besar. Macam saya kan Dr. Fuziah. Nah, huruf besarkan ya. Ini apa yang saya belajar. Dan edit di situlah edit tepi tu kan. Kemudian kita letak bio. Retired ni saya punya. Retired Prof of Social Work ni saya nak bagi orang tahu bahawa saya bukan orang yang bukan biasa-biasa. Saya nak dia orang tahu saya bukan doktor perubatan. Setiap kali saya buat live dia orang tanya doktor bertugas di klinik mana? Doktor pakar siapa? Jadi saya letak di sini Retired Prof of Social Work. Bidang saya memang kerja sosial. Change yourself first. Ini falsafah saya. Saya kena berubah sebelum saya ubah orang lain. Ini falsafah saya. Dan through physical health physical, spiritual and financial, ini falsafah energi. Okey tak? Ada maksud tersirat di situ. Dan saya juga menjadi sahabat, saya ada fan club saya sendiri dalam 56 orang, perlahan-lahan tak apa. Dan saya ada club yang, ataupun bukanlah club lah, saya mengikuti seorang sifu di Master Mentor rasmi Malaysia iaitu Bos K. Jadi bila saya hashtag letak Bos K memang ramai orang tengok lah. Okey, nak kita tengok satu video yang saya buat ni yang saya teruja sebab dia punya bukan ada apa pun. Okey, ini yang video yang saya tak ikut arahan, tak ikut cakap cikgu lah. Dia pesan kena buat 5R sifu. 5R tu apa dia? 5 rukun. 5 rukun, kita tengok apa dia yang dikatakan 5 rukun tu. Ini pun banyak tengok lah. Okey. Sentuh ke 5 butang. Tengok tak? Assalamualaikum. Saya Dr. Fuziah dari Kedah. Nampak tak? 5 butang ni. Ni ya? Lepas ni balik semua orang kalau nampak video bukan video saya saja, video semua orang kangen ni, tolong kita satu komuniti kita kena support each other. Tolong tekan kalau belum jadi sahabat, hilangkan butang plus. Ini like, jangan like saja, komen Master Sifu Kena komen, tulis sesuatu. Terbaik. Saya like tak cukup, dia kena tekan 5 ni. Ini dia punya rukun yang perlu kita buat. Kita tulis komen, kangen terbaik. Saya dah minum kangen 10 tahun. Saya dah baik sebab apa-apa yang pandai-pandai lah. Itu kalau akaun satu lagi lah. Kemudian yang ini save. Kena save. Sebab kita nak rujuk nanti. Yang ini adalah komen, yang ini adalah share. Share di sini, saya tunjuk. Okay, share saya tunjuk di sini, nampak tak? Jangan share kepada MSM, share kepada MSZ, MSN. Share kepada sini. Nampak tak? Nampak tak? Saya ambil copy link. Ni copy link. You boleh buat 10 kali, 20 kali. 10 kali, 20 kali nak rajin lagi lebih tak apa. Maknanya dia akan berlega-lega. Dia akan berlega-lega. Kita nampak dia punya HTTP ni memang setiap HTTP tu berbeza-beza, tak sama. Maknanya dia hantar ke seluruh orang yang ada akaun. Ya. Selepas ini, balik, buka TikTok dan tekan ke 5 butang. Ya, tak apa. Yang penting kita dikenali. Ini adalah salah satu promosi mudah untuk kita
membolehkan orang mengenali siapa kita. Saya pun profesor, tapi saya tak dikenali oleh semua orang di Malaysia. 34 juta. Yang kenal pelajar saya pun bukan ada akaun TikTok. Ada pelajar saya yang kebanyakannya tak suka TikTok ataupun tak tahu pun buat TikTok. Even sahabat-sahabat saya yang profesor, bila saya ajak buat live pun mereka tak nak. Takut, tak berani. Seolah-olah macam bila kita tekan phone ni dia jadi macam tutup ke, dia bahaya ke, tak ada. Okey, boleh nak? Ada masa lagi tak? Boleh. Saya share akaun yang saya belajar dengan master mentor lah. Saya dalam grup Boske tadi, ya, bila mana saya dah kehilangan arah, tak tahu nak minta rujukan daripada siapa. Jadi saya masuk dalam grup tu free of charge. Siapa nak masuk boleh DM Boske 7215. Siapa tak kenal Boske yang rambut panjang tu kan? Okey, 7215 masuk dalam grup dia akan guide. Dia akan guide untuk buat live. Untuk petang ni saya tak berhajat nak cerita panjang tentang nak buat live. Saya kalau boleh tunjuk bagi anda buat video pun dah memadai. Yang video senang sahaja. Ya, saya tunjuk video sikit nah. Boleh ya? Video orang tak tengok panjang-panjang. Average watch time ialah 7 hingga 15 second. Sebab apa panjang-panjang? You bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat petang. Habis. Betul. You buat panjang-panjang orang takkan tengok. So buat sependek. Itulah kita nak mempromosikan diri kita supaya orang kenal kita. Buat sementara buat tu kita kena. Ha? Saya buat okey. Saya nak gunakan 15 second ni. 15 second dah. Saya dah kat bijak. Hai, Assalamualaikum. Saya berada di Shah Alam Convention Center. Seminar kesihatan. Terima kasih. Itu je. That's it. Kalau you nak belum lagi. Kalau nak apa nama ni share, maknanya lepas ni lah. Tengok ni ni boleh next. Ni kalau nak tekan hashtag, tekanlah Shah Alam Convention Center, KBS 23 dan sebagainya, hashtag. Kemudian okey, ada banyak lagi lah feature dia, saya tunjuk yang simple-simple saja. Ini kalau nak letak tadilah ya, nak letak apa? Okay, that's it. Nampak tak post? Nampak tak post? Kalau nak post, tekan post. Habis. Kalau tak mau post, boleh. Nampak tak arrow di atas ni? Nampak tak arrow? Arrow. Arrow tu. Back. 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 Nampak tak dia keluar? Discard. Save draft. Send to friend. Kalau tak mau lagi, tak save saja, tekan apa nama save draft. Kalau tak mau, discard. So saya nak teruskan saya tekan merah tu. Next. Post. Okey. Boleh. Kena jadi friend saya dululah. Semua orang jadilah friend saya. Bukan like semua, 5 button tu kita tekan. Yang mula-mula yang atas sekali tu sekejap ya. Nampak tak? Ni. Okey dah.
like. Dan kalau belum jadi friend, like. Ini komen, ini save, ini share. Yang copy link tadi. Copy link. Itu saja. Boleh? Okay, saya nak buka akaun saya satu lagi. Sama juga kan? Kena off dulu kan? Itu kena. Ni, share, betul? Oh dah, okey. Sama jadi ya? Sama. Okey, mari kita ada berapa masa berapa minit ni? Hah? Okey, ini akaun yang saya kata tak sampai 20. Sebab saya akaun pertama saya buat untuk saya belajar. Saya dengar apa yang cikgu pesan, saya ikut. Dia kata, dalam TikTok, you kena aktifkan diri. Macam mana cara aktifkan diri ialah dengan you buat video hari-hari. Tadi saya dah ajar buat video kan? Lepas ni semua orang boleh buat ya. Buat video hari-hari. Paling kurang 1 ataupun 3. Ya, video simple saja. Hai, saya di mana? Hai, saya Dr. Fuzia dari Kedah. Anda dari mana? Nanti orang akan jawab. Alright, boleh? Itu yang kata orang kita nak kita nak orang mengenali kita siapa. Okey, itu buat video. Kemudian Sifu pesan juga ya, master mentor pesan, dia kata kena aktifkan diri dengan cara buat video hari-hari, kena buat live hari-hari. Sesi live lain kali pula, tak boleh cerita hari ni. Cara nak buat duit nang beg kuning pun saya tak cerita, bukan saya tak ada beg kuning. Beg biru pun saya tak buat lagi. Saya sekadar meneroka, ini pengalaman saya ber-TikTok. Dan saya nak tengok sebab saya jadi pemerhati dan saya nak tengok rupa-rupanya apa yang saya buat ni memang berjaya. Setakat ni dalam grup yang ramai-ramai tu, yang dah akaun masa mula-mula join grup Bos K tu, saya antara yang paling rendah dan sekarang saya antara yang paling tinggi. Sebab saya rajin buat video. Tengok video saya nanti boleh tengoklah. Memang pendek-pendek. Saya cakap simple saja. Dan hasilnya saya memang dikenali dan orang memang masuk live saya walaupun tak ramai tapi sekurang-kurangnya saya ada lah. Ya, saya ada. Jadi ini akaun kedua saya yang hanya tak sampai 20 orang. Sekarang dah 1,900 dan tengok apa yang saya letak di sini. Tengok muka saya di atas. Saya tak pakai muka saya tak mau bagi. TikTok ni dia ada AI atau robot. Bukan manusia yang menetapkan kita hantar kepada siapa tu tak. Semua AI buat. Jadi kita nak bagi AI cam muka kita. Kita kena ada wajah. Siapa? Tak ada wajah pula. Hah? Aku dah pegang. Okey nah. Yang saya buat teruja ni sebab akaun ni saya baru lagi. Sebab saya duk jaga akaun pertama. Sebab saya tak nak bagi akaun, bila saya buka akaun lain dia ganggu, tak? Sebab tu saya letak muka AI tu. Saya bagi gambar saya. Saya bagi arahan kepada AI, tolong hasilkan wajah saya sedang minum air. Dia bagilah wajah tu, jadi saya letak di situ. Saya tak nak bagi AI dia keliru saya siapa kan, walaupun saya guna nombor Gmail yang sama. Dan tengok di sini saya letak nombor saya, ID saya, walaupun saya difahamkan tak boleh letak nombor phone, tapi saya letak juga setakat ni alhamdulillah lah, tak ada gangguan apa lagi lah. Dan cuba tengok senarai yang saya buat. Bukan ada berbanding dengan akaun pertama tadi kan. Akaun pertama tu semua muka saya dengan suara saya ya, untuk kita dikenalikan. Sekarang akaun kedua ni saya cuba nak promote kangen. Cuba tengok top saya letak bukannya video yang pertama tu 60.6 Dr. Mahathir. Nak tengok siapa di komen yang macam mana. Saya memang hari-hari sekarang ni memang saya duk berjawab berapa harga mesin, di mana boleh beli air. Memang banyak. Memang banyak. Sebab sekarang ni kita tengok, apa dia saya buat tadi? Beg kuning saya tak berminat. Saya tak minat buat beg kuning. Tengok nah. Tengok komen tu. Saya dah air kangen aja, ada tak? Alhamdulillah.
berapa harga sebenar mesin ini? Dah lama tengok. Saya pun dah lama konsum tengok. Gila set ni 13K, tak apalah. Nak beli macam mana? Kat mana ada jual air kangen? Macam mana nak beli? Berapa harga? Ni saya tak baca, saya baru baca ni. Okey. Nampak tak? Okey nah. Kemudian ini yang paling banyak lah, yang paling banyak. Ngandung boleh minum ke? Tengok tu. Macam mana nak dapatkan air? Vertigo apa perawatannya? Dia cerita, dulu rumah saya ada mesin Kangen. Hebat air kain ni, cobalah. Oh, berkesan ya. Okey dah, boleh ya. Kemudian kalau tengok features kat sini ni, fahamlah kan. Yang ini yang semasa punya video, yang ini gunalah. Yang ini adalah yang kita repost kita tengok yang saya repost. Yang saya nak tunjuk, yang mungkin saya rasa berguna untuk semua orang lah. Okey, boleh ya? Boleh ya? Saya rasa saya dah bagi tahu semua dah yang berkaitan dengan TikTok. Nak buka TikTok tak tahu, kena buka akaun. Itu kena ada sesi khas ataupun tanya orang yang sebelah yang mungkin tahulah. Yang itu memang sangat-sangat asas yang perlu kita tekan kat mana nak cari, kat mana semua ada di TikTok. Ada lagi soalan yang sebelum saya berakhir dah. Saya rasa dah habis masa dah kan? Habis dah. Kalau ikut saya nak cerita lagi. Seronok ber-TikTok, memang seronok. Saya enjoy sebab bila saya masa tak cukup ataupun kita ada kekangan, kita tak gaduh keluar rumah, jumpa prospek, kita boleh gunakan TikTok sahaja untuk buat video, buat live. Dan live bagi saya sekarang saya belum lagi buat live untuk berkongsi tentang Kangen Water secara khusus. Saya hanya di akaun kedua saya hanya share video-video, saya buat video yang berkaitan dengan Kangen, dan akaun pertama saya nak cuba promosikan siapa saya supaya orang ramai mengenali saya dan akhirnya saya boleh saya tak sepatutnya macam tu, sebaiknya lah. Nama lain-lain.
Nombor sama boleh. Boleh. Saya rasa nombor yang berbeza lagi sesuai kot. Sebab saya pun masih belajar lagi. Saya tak buat macam tu. Saya rasa kena berbeza. Lebih sesuai berbeza. 2 akaun, 2 phone. Ya? Boleh ya? Lepas ini, saya harap semua orang boleh buat video dengan cara yang saya tunjuk tadi lah. Mudah sahaja. Ya, kita buat video menggunakan TikTok dan kita boleh promosikan siapa diri kita. Dan selepas ini, kalau dah bersedia nak buat live, boleh buat live. Suami saya, Dr. Ruzlan, dia belajar daripada saya. Dia hanya buat video saja. Dia kenalkan diri dia kepada orang ramai dan dia tak bersedia nak berbincang tentang bidang dia matematik. Bidang saya kerja sosial. Jadi dia tak buat live, saya seorang jalan buat live. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya mengenai teknikal kemudian saya nak serahkan kepada ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.